Okay geng, Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to Republic of Fishing. Hari ni ada special sikit. Hari ni aku dekat PD. Program kita hari ni kayak fishing and camping. Dah lama aku tak buat camping kan. Hari ni kita buat camping lah. So hari ni aku bersama 3 biji kayak. Matahari pun dah terpacak. 3 biji kayak, 2, 3. Ni semua geng-geng baru lepas berak ni. Ebek baru, Pinjan pakai ebek baru. Ni ebek yang korang tengok dekat TikTok aku ni, ni fully custom. Kena turunkan dulu ni baru boleh buat review ni. Okay, sekarang ni matahari dah terpacak dah ni. Kita set up dulu lah. So hari ni kita mancing dulu. Lepas tu nanti bila dah pancit nanti kita balik, kita set up kemah. Alright, let's go. Okay geng, dah siap set up. Sekarang ni dah pukul 8.30 rasanya. Matahari dah terpacak ha. Cuaca memang cantik. Hari ni 2 ebek, 1 M2. Ebek nak review sikit lah. Review fully custom. Pakai trolling. Satu ada dia. Ni pun custom dia punya railing Gomo. Ini kau-kau ni custom. Kayak belum turun air lagi dia custom dulu bagi siap. Smart right. So kalau siapa yang nak beli kayak ebek atau model-model lain daripada Sunshine, korang boleh klik link dekat description atau korang boleh follow TikTok aku. So hari ni kita memang camping tapi kita belum set up kemah lagi. Kita mancing je dulu. Tak ada apa lagi dah, jom lancor. Jauh landai. Ikat tali lah kat Pinjan. Ikat tali kat dia kita ni. Jimat masa sikit. Ebek engine bhai. Ebek thruster. Fly by. Goyang ah. Pakai sini. Memang dia kayuh goyang kan. Dia kena lock. Bahaya. Dah sampai spot. Tapi aku sebenarnya tak pandai main air besar, air dalam ni. Strike. Dia nak. Alhamdulillah. Jenah on laut dalam. Ini first time aku dapat ni. Lama ni. Strike lagi tapi lama ni. nak spot lama kau.
Kenapa ni, geng? Macam ikan aku pernah dapat dulu. Strike on kamera lagi. Boleh lah. Ini spot dia ni. Alhamdulillah. Strike yang ketiga. Sulit weh. Kenahak lagi, geng. Aku punya tahu apa? Strike. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bol. Gerut. Alhamdulillah. Apa lu?
okey lah, saiz yang good. Ya. Turun je lah. Turun je. Dah sampai spot. Dah sampai spot. Sampai darat dah, geng. Hasil hari ni, untuk hari ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku tak nak sambut pijan, aku nak sambut ikan dia tu. Bapak ketarap. Kat sini. Padua. Interframe kan, letak kat kayak aku. Letak kat kayak aku lah. Besar ketarap. Besar wai. Tengok gambar tu. Oi. Kau cikgu yang main. Nah, kau okay, geng. Campsite dah buat. Ni kita punya geng apa lah? Geng apa? Azan? Ha? Kita punya geng apa? Geng kumpau betul-betul. Kau jangan minta. Kali besok kumpau kan. Kemah, shelter dengan kemah. Tempat lepak, tempat tidur. Hujan, geng. Makan tengah hari pun belum lagi ni. Tak ada kedai yang buka ni. Dia camping tapi cari kedai makan. Itu bawa konten. Biasa orang camping masak kan. Kita camping, kita cari makanan. Benda senang kan. Apa nak susah? Food panda. Kamu buka PD. Untuk mahkota dewa. Mahkota dewa. Mahkota dewa. Ali KPI lah. Payah sangat. Okay, kita dah sampai kedai makan. Nak makan dulu. Sebenarnya kita orang ni exhausted. Exhausted ni sebab exhausted ni naik glamour. Apple naik glamour 5 ekor. Semua saiz ni lah. Semua jig naik glamour. Apa dah saiz ni lah guys. Aduh. Jig 40 gram glamour habis. Glamour dengan jig sama saiz. Aduh. Aku dengan pijan kira ada lah. Aku dapat jenak 2 ekor. Pijan dah leading sekarang. Tapi tengok lah. Apa nak dimasak dengan angin tak ada. Masak Maggi. Semua baru bangun. Okay, geng, hari ni hari kedua. Agak barai sebab aku dengan pijan berperang dengan nyamuk. Aduh. Aku nak pergi ambil bubur ketam jap sementara. Kau nak pergi mandi dulu
sementara dia orang mandi dulu. Baru lah. Kemar dulu lah abang mandi kan. Jomlah. Aduh, yai. Udang aku tak rasa dia ni. Tapi tadi macam dah nyamu-nyamu udang. Oh. Confirm jauh. Ada kan? Ada ketam. Ni ini jackpot. Size. Jom balik. Ha? Berapa ekor? 3. Satu bekas 1 lah. Ni besar. Nah. Nah, ni nak buat makan boleh lah. Ada 2 ekor. Ada 3 ekor. Ni kecil. Ni seekor je. Nak buat umpan boleh lah. Ni yang tengah ni. Yang ni yang tepi, yang tengah ni, paling tengah. Besar eh. Ni nak buat umpan. Ini kuning kecil eh. Yang tu betina. Ses buat umpan ni. Ni kan, potong. Potong 2 ya? Potong 2, buat umpan semua. Tak dalam ni eh. Okay. Ketam okey. Dia tak banyak tapi ada. So sekejap lagi kita orang nak kemas-kemas. Dah settle kemas baru kita lancor. Okay geng, semua dah siap untuk lancor. Semangat ke tak? Semangat ke semangat? Semangat. Last day sebelum kita pulang, kayak dah ready. Laju gila pul. Okay geng, ni lancor yang kedua. Ini kita turun. Tapi malang ni gamin aku dah rosak.
dia punya power cable punya pin tu patah. So aku rapat dengan dia orang lah. Kita membottom je lah hari ni. Apa yang ada itu je lah yang kita ni. Aku pun macam dah tak ada mood lah pula. Okay, ciao. Alhamdulillah. Dia juga kan. Habis. Pancut punya aku. Wih, CP First strike of the day. Jenah geng. Inilah bila mancing buta, apa yang kau boleh harapkan adalah nasib. Strike. Bismillahirrahmanirrahim. Pegat. Pul. Pul. Bapak bersama.
Aduh. Aduh. Aduh, mampak betul. Akhirnya. Balik. Rosak balik. Sempat dapat seekor. Dia terbuka balik je. Kabel tercabut ke apa? Dia punya kabel tercabut lagi ke apa? Ada rosak. Rosak terus? Putus. Putus? Ini sebelah kanan ni. Yap. Berat sangat ni. Berat? Ada strike ke? Betul. Woi, besar sial. Apa dia? Wah, gila apa yang tanya aku ni. Bapak dia. Tempat tu aku cakap. Aku tahu kan. Aku seret dia kan. Sekejap lagi. Dup, apa benda ni aku tarik pun. Ini bukan ada rosak. Kau nak nganjing aku ni. Wih, besar sial. Besar je. Bapak dia. Berapa kilo tu? Aku rasa 10 kat ni macam aku dapat tu. Kau nak gambar tak nak riba tu. Aku tolong jarikan. Aku ni. Ni pakai aku ni. Aku ni ada timbang. Mana? Itu dia punya tu cepat koyak. Mulut dia cepat koyak. Ni angkat depan ni. Ni angkat depan. Besar lah Hana. Dia potong dulu tali dia. Potong lah? Dia telan Wih, ni lebih 10 kilo siap. Aku kayak aku balik ni sekarang. Berat kan? Berat gila. Aku rasa 15 ni. Sekejap Sam. Ada video tak? Ada. Ada, alhamdulillah. Ada ni tak? Mata kan ada masuk tak? Tak kena potong. Dia dah telan. Dia aku ni dulu. Aku memang dah buta lah main jenahak kat sini. Apa? Terkejut aku Sam. Kau datang sini semata-mata nak ni Bagi tahu aku. Kau hajar. 15 ni ada ni. 15 ada ni. Besar lagi daripada aku punya ni. Lama dah dekat batu pula. Dah mati ni. Ya, aku nak balik ni. Nak balik terus? Balik, oh gigi dia Sam. Nasib baik tak putus Sam. Kuat ke Sam? Kuat ke Sam? Nah, kau angkat. Nah, kau angkat. Sebelah tangan pun dah menggigil. Terlepas Sam. Sini angkat. Pegang dua tangan. Tu, 2, 3. Oh, gila. Asal ada ni timer? Ada. Dah. Bagi foto. Foto, kejap. Ada foto. Sekejap kau reverse. Boleh. Angkat. Tu, 2, 3. Besar siut. Nak balik ke? Aku nak macam sana. Boleh lah. Boleh.
La ilaha illallah. Oh, lauk full house. Selo. Kutik lauk. Kutik lauk. Ingatkan ni caru. Angkat batu. Uish, caru kan. Ui, caru kuda. Alhamdulillah. Ui, saiz. Kalau aku pakai micro pun jalan ni. Aku start apa ni? Cara kuda weh. Alhamdulillah. Ni aku tak tahu ikan apa, tapi masa ni mula-mula dia putih tau. Putih hitam Haa. Macam selor. Boron masa dari aku. Tahun depan bulan 10. Lama dah. Ini kayak kita. Kena buang balik tu lama. Ini 2 hari ni lama ke?
Program pakai D. Program. Ini apa kan? Tahu? Ni ikan tu. Tak kan tu? Ikan ni ada juga kan? Kan. Tu kita mana? Ikan Pagi tadi. Kau tak makan juga? Kau pakai ketam dapat? ada tak makan. Ada gelap. Susun lah, susun. Barai ni. Air okey. Air okey. Aku dah pusing lah sana sini orang-orang pergi. Ada je. Aku cakap ke mana ikan ni? Tak ada ikan kau kan ni. Memang beli pasar tu ikan. Habis kita orang ada dapat sepotong tak? Ha? Kita orang ada dapat sepotong tak? Kau nak bagi sepotong kan? Alhamdulillah. Susah tu buat naik tu. Berapa? Dia main berdecit drag aku keluar. Masa tu call aku tadi, Sam. Ha? Berkecoh dalam grup WhatsApp kan. Betul kata berkecoh buat naik ikan ni. Wah, bagi video. Bagi apa? Kita geng. Dah zam? Aduh. Musim dia lah? Dekat pulau pulau Ketok dia ketit apa? Pulau Kenet. Pulau Kenet tu air ni tak dalam saja 5 meter. Kejap buat naik kan. Tak feel lah layan. Saya 25 meter bang apa. Macam angkat tunggul je tu. Okay lah, tak ada gamin dapat ni. Apple punya. Apple macam dia tak kena Apple. Apple. Sam okey lah. Gamin mati. Tapi ada kutik semua spesifik kat laut ni. Aduh. Okay geng, so kita orang punya aktiviti minggu ni, tahun ni, akhir tahun, dikira berjaya lah. Dia punya body dia dah sampai lah. Hari ni 2 hari ni bagi glamour babe. Air dalam punya glamour. Baik aku pergi. Pek mancing kat depan ni lah. Pek mancing macam muang lama. Tak apa-apa. Yang penting Okay, semangat. so habis kita punya trip untuk hari ni. Ya. Ni kau apa makan ni bang? Hari ni kita balik awal sebab semua dah PY. So aku ucapkan jutaan terima kasih kat korang yang dah menonton, yang dah share, komen dan subscribe. Aku berendam kejap, panas weh. So mana yang dah subscribe tu aku ucapkan jutaan terima kasih. Yang belum subscribe tu korang boleh tekan button subscribe dekat bawah ni. Jangan lupa follow TikTok aku untuk maklumat lanjut berkenaan kayak. Apa-apa pertanyaan berkenaan kayak korang boleh tanya dekat TikTok juga. So itu saja video untuk kali ni. Kita akan jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.